FB tu nampak Coach Afif dah selalu share. Lepas tu akak tengok, macam best pula Lazy Keto. Memang dah pernah dengar Lazy Keto tapi tak faham apa Lazy Keto ni, apa benda ni, nak makan macam mana, apa benda boleh makan. Lepas tu Makan lemak. bila cakap PMLS, program makan lemak sendiri. Macam mana ni? Itu yang akak terus PM coach nak join. Lepas tu bila akak cakap berakak macam tu, coach macam terkedu. Oh, Sebab berakak memang dah BMI normal. Tapi yalah macam akak cakap, benda tu dia macam yo-yo. Lepas tu kita stres kan. So, bila join dengan program PMLS ni, coach dah bimbing cara makan macam mana. Coach tak ada bagi guideline pun. You kena makan menu ni. You kena buat macam ni. You kena makan macam ni. Tak ada. Cuma coach bagi kita apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan, masa bila kita nak makan. So menu tu kita boleh makan sendiri dan kita boleh makan makanan yang dekat rumah. Kita tak payah nak masak benda lain. Kita boleh makan semua benda. Cuma kita kena tahu apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan dan masa bila kita nak makan, masa bila kita nak kena berhenti makan. Dan Alhamdulillah akak buat. Walaupun bila coach kata ada cabaran IF challenge, nak masuk jugalah. Walaupun tahu masa kerja tu orang kata mungkin akan mengganggu juga program kan, tapi tak apa, kita cabar diri kita dan akak berjaya buat juga 48 jam walaupun masa week yang 30 jam tu akak tak buat sebab masa tu akak pergi holiday dekat Kuantan dan masa holiday tu memang tak ada diet langsung. Alhamdulillah buat IF 48 jam tu dia punya turun tu sangat-sangat banyak. Dan hari ini akak timbang berat akak dah turun lagi coach. Tinggal 48 kilo je. itulah. Dan akak dah tak boleh turun sangat dah sebab akak punya BMI sampai 46 je. Tapi sebab bila kita dah biasa buat IF ni, kita punya perut dah kecil tau. Kita dah tak boleh nak makan banyak dan kita dah tak ada craving, dah tak ada nak makan manis-manis. So dekat office, bila kawan-kawan hulur kerepek lah, hulur kacang lah semua, benda tu lalu depan mata kita tak ada rasa apa-apa. Sebab kita dah train badan kita. Oh ni kau boleh makan, yang ni kau tak boleh makan. So benda ni sangat enjoy dan akak rasa sangat-sangat bersyukur sebab dapat join program ni. Untuk korang yang tercari-cari program yang boleh bantu korang turun berat badan tanpa stres, inilah programnya. Itulah. Tahniah Kak Suria kan yang Terima kasih coach. Terima kasih banyak sangat ilmu coach bagi dekat akak. Okey Kak, saya nak tanya last. Masa Hmm. akak join tu, akak Hmm. cakap akak coach ajar makan pukul berapa semua kan. Hmm. Hmm. Fungsi badan penting tak untuk kita faham macam mana nak sebenarnya macam badan ni macam mana nak work. Akak dengar tak voice note tu? Bila akak join tu akak dengar tak? Sebab dulu tak ada group voice note kan. Dia macam Uh-uh. bagi kat group kan. So voice note akak dengar tak macam untuk fungsi badan. Macam mana badan kita bakar lemak, macam mana ni. Ah, yang bab fungsi badan itulah coach bila kita buat puasa tu kan macam sebelum ni akak pernah je buat IF tapi yelah orang kata buat IF langgar dinding kan kita buat Buat shot je. sendiri buat je kita tak tahu pun ketosis kita tak tahu pun fat burning apa benda semua Pukul tu kan. berapa jam. Pukul berapa betul lepas tu tak tahu pun pasal apps yang untuk kita nak track kita punya IF tu. Bila kita dah faham pasal tu baru kita tahu puasa sampai ni dia jadi apa, puasa sampai sini dia jadi apa. Daripada situ kita dah boleh ni dah. Kita nak kena buat puasa banyak mana untuk kita nak sampai ke tahap tu. Kalau sebelum ni suka-suka hati je lah. Makan pun suka-suka hati je. Lagi satu makan apa nak makan. Buat IF Oh, lepas tu makan nasi. Buat IF lepas tu makan buah. Dulu akak memang seorang yang fanatik dengan buah. Akak akan makan buah je. Kadang akak tak makan nasi, akak makan buah je. Rupanya, kenapa aku tak makan nasi tapi berat aku macam tak ni je. turun. Bila tak turun. Naik lagi ada coach. Bila kita dah tahu, okey. So sekarang ni pergi kerja dah tak bawa buah dah. Member office pun heran. Sebab dulu akak tiap-tiap hari akan bawa. Kenapa kau sekarang dah tak makan buah? Saja tak nak makan. Okay Kak, thanks, thanks. Okey, terima kasih coach. Terima kasih banyak. Tahniah semua. Tanya, okay, macam satu akak lah, Kak Nora Abdul Rahman. Dia masuk sebab suami dia diabetik. Lala dia yang turun 20 kilo. Dia taklah gemuk sangat. Tapi dia yang turun 20 kilo, kan? Bila you dengar voice note, you tak boleh pas sangat kat orang lain. Sebab, bila you dengar voice note, you yang akan dapat charge tu. Okay? Dia lain tau, you bagi ilmu second hand kat orang. You dapat first hand. Bila you bagi second hand tu, tak sampai kadang-kadang. Ha. Orang tu kena dengar sendiri voice note tu. Faham tak? Cuba you bagi tahu kawan-kawan you apa yang saya bagi tahu. Tak jadi.
Bukanlah tak jadi, tapi dia second hand lah kan. Okay. So kalau anda nak bantu kawan-kawan anda, anda memang kena ajak diorang join PMLS. Sebab mereka boleh dapat apa yang anda dapat. Okay.